Korang dah ada idea belum untuk masak hari ni ataupun weekend nanti? Apa kata kita buat masakan yang simple-simple je, macam ayam goreng garing. Korang bayangkan, goreng ayam ni panas garing-garing, makan pula dengan lauk kampung, macam masak lemak pucuk ubi ni. Nasi panas memang sedap. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita kena marinate ayam ni dengan beberapa bahan macam serbuk bawang putih, serbuk cili dan juga tepung jagung. Saya guna ayam bahagian kepak. Masukkan 1 sudu serbuk bawang putih, sedikit serbuk cili atau serbuk paprika, 1 cube pati ayam, masukkan sedikit lada sula atau lada putih, sedikit garam. Jangan lupa untuk masukkan juga dalam 1 biji telur, dalam 4 sudu besar tepung jagung. Kemudian korang gaulkan dia sampailah dia sekata. Kalau nampak macam cair, korang boleh tambahkan je tepung jagung tu sampailah dia dapat kepekatan lebih kurang macam ni. Lepas tu korang perak 15 minit. Kemudian korang boleh panaskan minyak, kita gorengkan kita punya ayam. Kita goreng dia sampailah dia garing. Bila ayam kita dah garing lebih kurang macam ni, korang bolehlah angkat kita punya ayam ni. Lepas tu makan dengan nasi panas-panas, ayam goreng panas, garing dan juga juicy lagi. Masak pula dengan lauk kampung, macam masak lemak pucuk paku ni memang sedap. Lauk simple je, selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.